Oh, Cik Adik, nak pergi mana ni Cik Adik? Alah, sombonglah Cik Adik. Saya bukan nak cakap apa lah. Seperti seorang businessman macam saya yang berjaya ni, tengoklah kereta saya. Saya dah tahu apa pasal kereta ni. Saya cerita sikit lah. Kereta ni dia guna enjin 4300cc enjin. Ada ke? Kereta ni pun saya dah modify tau, pakai carbon spoiler. Oi, panas. Tahu tak headlamp dia pakai apa? Mesti tak tahu kan? Dia guna BI Xenon headlamp tau. Alamak. Oh. Sini. Tengok ni pula. Tahu tak sport ring dia pakai apa? Dia pakai Veleno Performance 20 inci sport rim tau. Siap ada Brembo brake caliper. Saya pun bukan biasa. Saya selalu pergi track tau. So macam mana? Boleh saya minta nombor phone cik? Nombor phone? Boleh, tapi phone saya kat dalam kereta. Okay. Abang tepi sikit. Saya pula cerita dekat abang pasal interior dalam dia. Jom. Abang, dekat sini dia punya push start button dia. Lepas tu dia punya dashboard ni ada leather, ada juga sikit carbon kat sini. Black stitching pun ada. Dia punya seat ni bang, ada power adjusted seat pula. Kat sini reverse button dia tau bang. Jangan tak tahu pula. Kereta ni pula dia gerak pakai pedal shift tau. Jadi abang nak lagi nombor saya. Lagi satu bang, nak bagi tahu enjin dia dekat belakang tau, dekat depan. Okey bang, kalau tak ada apa-apa saya gerak dulu. Abang, fokus sikit. Jaga sikit bang.